Weh, salah lah. Salam balik. Dan Nabi SAW bersama dengan Saidina Abu Bakar sampai di Quba pada hari Isnin. Bila mana Nabi SAW sampai pada hari Isnin, Rasulullah telah menginap ataupun bermalam dekat rumah seorang sahabat yang bernama Kalsum bin Hadam. Waktu permulaan Rasulullah sampai dekat Quba, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Antara Rasulullah dan juga Abu Bakar, siapa lagi tua? Abu Bakar lagi tua. Maka bila mana Abu Bakar lebih tua, dengan pakai jubahnya, dengan serbannya, dengan jambang dan janggutnya. Jadi budak-budak datang, orang Quba pun datang. Agak-agak dia salam siapa? Dia salam Abu Bakar. Sebab dia ingat itulah Nabi SAW. Semua salam. Yang Rasulullah seorang pun tak ada yang salam. Dia biar je kat tepi. Okey, no problem, tak ada masalah. Sampai waktu solat, Abu Bakar buka dia punya kain serban ataupun kain ridak tu kan. Buka besar untuk memayungi Nabi SAW daripada terkena panas. Maka habis solat, barulah orang Quba perasan yang muda tu adalah Nabi SAW. Weh, salah lah. Salam balik. Sebab apa? Sebab dah tersalah salam kan. Barulah mereka tahu yang lebih muda tu adalah Nabi SAW.